Depa. Itulah depa. Dia buat undang-undang dia sendiri, dia buat sistem dia sendiri, dia jalan sendiri, dia syok sendiri, apa semua dia buat sendiri. Ya. Mana dia ada hormat pada undang-undang? Tak ada. Semalam dia kononnya nak ambil proses undang-undang. Bila dapat injunction tak boleh, dia tak peduli juga. Jadi apa jenis manusia ni? Dia tahu je lah. So what do you expect from them? You expect them to be nice to you? To be this? No, they have no respect at all. Ya. Ya. Jadi saya tak nak komen apa-apa ni, sebab tu janganlah baik daripada adun teronoh yang tak senonoh, dan baik daripada adun-adun yang lain-lain. Ya. Sebab dia macam dia menjadi satu keseronokan. Dia dramatize. Dia suka polis pegang tahan dia, ya, polis gari dia, dan kalau polis tak gari pun dia seronok lagi minta supaya garilah saya kan. Sebab ni kan akhbar antarabangsa dibawakan untuk tengok ambil gambar, dan termasuk bila masuklah dalam surat khabar ni, surat khabar tu jadi bahan cerita, wah mereka dizalimi pula. Yang macam ada satu blog tadi lah kan, immediately blog tu kata, wah penyokong Barisan Nasional tidak dikasari, penyokong mereka dikasari. Jadi kan dia ada jadi bahan cerita, dia nak wujudkan bahan cerita. Jadi sebab bahan ceritanya sudah tidak ada, kan saya sebutkan sebelum ni, dia punya plot cerita tu yang dah semakin orang dah tak ingat. Tambah lagi bulan puasa. Ya, saya dipahamkan yang ada yang beberapa orang daripada PAS tak hadir tu, baguslah, ya, bagus sebab mereka menghormati bulan puasa. Ya, jadi ya, saya rasa mungkinlah mereka pun, ya, tak tahulah, mungkin Mekah ke, tapi baguslah. Maksudnya bulan puasa ni orang Islam ni dia tak boleh buat perangai-perangai yang tak senonoh, buat perangai yang menimbulkan. Sebab tu saya pun tidak mahu komen banyak. Kita buat kerja macam biasa dan sebagainya, dan saya tidak pernah gentar pun untuk masuk. Ada kata bagi tahu dengan saya, are you coming to untuk menghadiri mesyuarat exco ni? Saya kata, apa masalahnya? Apa masalahnya saya tak boleh buat mesyuarat exco ni? Dan saudara tengok tadi saya buat mesyuarat exco macam biasa, dan saya umumkan dua perkara. Itulah cara. Hari tu dia kata bulan berapa ya? Bulan 4 ke bulan 5, lepas tu bulan 6, bulan 7. Lepas tu tunggu selepas habis tu dia kata selepas diambil alih bulan 2, dia kata tunggu sebulan lagi resolve. Lepas tu ni. Jadi berapa macam P. Ramli kata, berapa kali lah kau mau resolve. Dia you tengok lagi satu PR dia kan. Dia kata dia kata dia ada speaker dia ada sidang dewan yang sah dia. You tengoklah benda yang berlaku waktu sidang di bawah pokok dulu. Dia kata sidang dia sah, sidang dia ni. Tapi apabila kita pula kerajaan BN memanggil untuk mengadakan sidang dewan, dia mari juga muka tak malu. Jadi dia you got my point or not? Jadi benda yang sekarang pun dia akan buat macam tu juga. Dia kata dia sepatutnya, kalau you kata kita punya tak sah, you tak payah datang lah. Kan? Jadi dia punya game pasal apa? Apa matlamat akhirnya? Matlamat akhirnya ialah dia nak deceive rakyat, ya. Dan dia tujuan dia ialah untuk mengelirukan rakyat, dia untuk mewujudkan suasana yang sentiasa tidak tenteram di kalangan rakyat. Dia tahu bahawa yang dia buat itu haram, perbuatan dia haram, segala kata-kata dia haram, ya, segala proses-proses dia haram, ya, segala prosedur dia haram. Tapi dia tahu dia haram. Kalau dia kata dia halal, maka kalau waktu kita nak bersidang, kita memanggil dengan proclamation yang dikeluarkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, kalau dia kata dia punya halal, tak payah datang yang kalau dia anggap bahawa kita punya haram. Tapi dia datang juga. So
You tengok betapa hipokritnya mereka, ya, sikap mereka yang sikap talam dua muka, yang sentiasa memberitahu kepada rakyat bahawa mereka lah yang terbaik kononnya. You can see their character. Jadi I'm fasting anyway. I don't want to comment further on that.